Oke, hari ini kita nak masak nasi goreng. Kita panaskan kuali dulu. Oke, ini bahan-bahan dia lah. Kita akan masukkan bawang putih, bawang merah, garam dengan bicin, dengan busuk. Oke, baru sekali kita masukkan ke dalam kuali. Oke, hari ini kita nak masak nasi goreng. Oke, let's go. Ini dia punya cara. Kita gaul-gaul dulu. Bila dia sudah rata, nanti baru kita masukkan nasi lah. Ini bahan-bahan dia lah. Oke, kita akan masukkan ke dalam sini. Ini kita masuk habis. Dalam kuali. Kita pecah-pecah saja lah. Kita guys, macam ni dah cara masak nasi goreng yang betul guys. Kita gaul-gaul dia. Ini kuali itu kena hentak kuat sikit lah. Biar dia jiran rumah sebelah tahu yang kita masak nasi goreng. Oke guys, sudah siap. Hari ini dah dia guys, nasi goreng ala-ala kampung. Ini lebih simple. Oke guys, macam ni dah. Sudah siap. Sekarang kita nak makan lah nasi goreng ni. Nak rasa dia macam mana.